Assalamualaikum. Kali ini kita proceed kita punya lecture untuk chapter yang keempat, untuk part yang kedua. Okey, saya akan sharekan dulu slide. Okey, untuk kali ini kita akan proceed kepada 4.4 untuk understand circuit with inductive load. Okey, ini kita akan tengok satu-satu lah. Okey, yang pertama, untuk slide yang pertama, macam yang awak nampak, arah arus tu daripada positif, dia lalu inductance kat sini, inductor ada kat sini. Bila inductor, bila arus tu mengalir melalui inductor ni lah, jadi inductor ni ada gegelung lah. Jadi kita cakapkan bila arus tu melalui gegelung, dia akan menghasilkan medan magnet. Ini yang bentuk bulat ni, yang dash-dash ni adalah gambaran medan magnet lah. Okey, medan magnet ni akan semakin membesar lah. Okey, nilai arus yang besar juga akan membentuk medan magnet. Jadi bila pada mula-mula dia mengalir, dia akan mula daripada kecil lah. Kemudian dia akan membesar-besar, dia ikut pada nilai arus ni lah. Arus ni bila masukkan dia makin besar, dia akan besar jugalah. Okey, jadi bentuknya akan lagi mengembang lah. Expand lah. Okey, perubahan nilai flux ni lah yang akan menghasilkan voltan ataupun EMF. Electromotive force. Dia akan menghasilkan voltan yang tersimpan lah dekat dalam induktor ni. Okey. Okey, pada waktu arus negatif, dia akan lalu ikut bawah ni lah. Dia akan bentuk dia akan jadi, medan magnet tu akan mengecut lah macam tu. Okey. Jadi dia berlawanan lah. Okey. Tapi bila dia lalu ni, dia akan sama juga, cuma di dalam bentuk dalam cycle yang positif negatif lah. Dia tetap juga akan menghasilkan nilai voltan, tapi dalam nilai negatif lah. Ini arus, maksudnya inilah dia arus ulang alik tu lah. Okey. Okey, Faraday law ni ada dua lah. First, Faraday law, apabila flux magnet berubah, maka voltan yang terarah akan terhasil. Dia akan potong medan magnet tu lah. Medan magnet bila potong tu yang kita panggil voltan terarah. Jadi first Faraday law ni dia cakap bila flux magnet berubah, voltan terarah akan terhasil. Untuk second Faraday law, semakin cepat flux berubah, semakin besarlah nilai EMF tu ataupun voltan terhasil. Okey. Jadi bila ada arus, dia lalu dekat induktor, akan terhasillah flux. Jadi akan terhasillah voltan lah. Okey, voltan yang terarah tadi. Okey. Jadi semakin lama perubahan semakin lama ni terhadap masa semakin lama perubahan arus tu akan meningkat. Jadi nilai flux pun akan meningkat. Begitu jugalah kalau dalam kalau arus tu menurun, berkurang, nilai flux pun akan mengecil lah. Okey, tu yang dia cakap vice versa.
Ni yang tadi dulu lah. Bila kata ni dia akan last sekali akan hasilkan voltan lah. Okay. Okay, ini formula yang kita boleh pakai lah untuk cari nilai voltan yang teraruf, yang tersimpan, voltan yang tersimpan dalam induktor ni. Dia nilai yang ni, N ni adalah nilai ni lah, nilai lilitan. Ni apa, flux dan juga per masa lah. Okay, ini direct daripada Faraday law lah. Okay, tapi kalau kata untuk analisis kita, kita pakai nilai inductance L lah kan. Nilai inductance, ni arus dan juga masa. Okay, dua-dua ni boleh pakai lah, ikutlah pada maklumat apa yang dia beri dalam soalan. Okay, ni contoh soalan. Dia bagi dekat 750 turn coil. Jadi yang ni dia punya N. Inductance 3H. Ni dia punya L. Carries a current of 2 ampere. Jadi I dia. Calculate the flux linking the coil and the EMF induced in the coil when the current collapse to 0 in 20 millisecond. Okay. Jadi disuruh cari nilai EMF. Disuruh cari nilai flux. Okay, dengan nilai yang dia bagi ni lah. Okay, untuk cari nilai flux, induktor darah arus per dengan nilai turn coil lah. Okay, awak akan dapat 8 mili Weber. Ni kita belajar dalam video sebelum ni. Okay, yang ini disuruh, yang kedua disuruh kira EMF. So yang ni kita boleh pakai pada Lita lah, equation yang kedua. Okay, dia perubahan arus kan. Jadi arus yang pertama, arus yang kedua 2 ampere. Jadi pada arus yang yang mula-mula sekali mestilah pada kosong. Mula-mula start dia disambungkan pada supply kan. Jadi dia perubahan lah. Sorry, dia kepada zero. Jadi terbalik lah. Jadi asal dia 2 dan dia collapse pada zero. Jadi zero tu maksudnya dia daripada asal dia 2 dan kemudian dia turun kepada kosong lah. Jadi kosong, yang kedua tolak yang arus kedua tolak arus yang pertama, negatif 2 ampere. Dia masuk dalam formula yang ini, yang dalam yang kita tunjuk tadi. Dan L kita ambil lah 3H, 3 perubahan arus negatif 2 bahagi dengan perubahan masa 20 milisecond ni kita tukar pada second saja, jadi 0.02 second. Jadi awak akan dapat negatif 300 volt. Tapi selalunya soalan dia akan minta dalam bentuk magnitude lah. Jadi kita bagi positif 300 volt ni lah. Okay. Ini pula adalah faktor yang akan influencekan nilai inductance tu. Ada 6. Yang pertama, number of turn of coil ataupun N. So yang ni macam tadi cakap lah, semakin banyak lilitan makin tinggi nilai L lah. Okay, yang kedua, absolute permeability of core. Mempunyai nilai bahan tu lah. Bergantung kepada jenis bahan, jenis truss dia. Tadi ada 4 kan. Saya ajar yang dalam video yang pertama. Jadi
antara 4 tu boleh bandingkan lah, ada iron dengan fluoride punya jenis teras. Dia adalah untuk 2 teras tu dia akan hasilkan nilai yang lebih tinggi lah berbanding teras air. Okay. Okay. Yang ketiga, cross section area of core. Ni dia punya kelatan rentas dia. Makin luas kelatan rentas, makin tinggi dia punya nilai inductance. Okay, yang keempat, current flow through coil. Nilai I dia. Nilai arus lah. Nilai arus dia lah Okay. Dan yang kelima, length of flux path. Makin panjang, dia punya panjang dia punya panjang apa ni, dia punya panjang laluan ni, makin rendah dia punya nilai inductance. Jadi kita berkata terus lah. Kita terbalik Okay, dan yang terakhir, amount of flux. Makin besar nilai flux, dia akan makin tinggi lah nilai inductance. Okay, jadi daripada yang tadi tu, kita ada dua lah formula untuk mencari nilai inductance. Yang pertama, yang memang kita dah belajar pada video yang pertama, dan yang kedua ni bergantung kepada bentuk fizikal ni lah. Kita akan tengok dia punya length, dia punya kelatan rentas dia, dan juga pada jenis teras dia. Jadi dua-dua formula ni kita boleh pakai lah. Okey, ni contoh soalan. Soalan ni dia suruh calculate inductance, cari nilai L. Dia bagi metallic core, dia punya cross sectional, dia punya length. So yang ini kita nampak lah daripada maklumat-maklumat yang dia bagi ni, kita boleh pakai formula yang kedua lah. Okay. Bergantung kepada bentuk fizikal lah jadi nilai yang kedua, formula yang kedua. Jadi awak masukkan je nilai-nilai yang dah bagi ni, awak akan dapat nilai induktor dia 5.03 H. Okay, untuk self exercise ni awak try lah nanti. Yang pertama ni dia minta nilai induktor juga, inductance juga. Awak akan dapat 3H. Yang kedua ni dia minta what rate of change of flux required to this to happen. Okay, ini awak try lah buat. Awak akan dapat 800 milliweber. Okay. Okay, yang seterusnya, apply the understand of circuit. Okay, ni kita apply balik. Yang mana kita yang tadi lah. Okay. Okay. Pada gambar ni, apabila switch dipindahkan kepada titik A, bila ni, maksudnya dia litar ni bersambung untuk yang bawah ni lah. Jadi litar ni akan tersambung kepada supply. Okay. Tapi arus kan ke apa, induktor yang sebelum ni macam video yang pertama tu, induktor ni sifat dia menentang perubahan arus secara mengejutkan. Jadi nilai arus tu akan meningkatlah secara berkadar lah. Perlahan dia akan meningkatlah nilai arus ni. Dan dia akan sampailah satu masa dia akan capai nilai maksimum lah. Okay, ni bila dia bersambung kepada supply, ni dalam bentuk graf lah dia punya penerangan. Okay, okay, ni
pada waktu dia naik tu nak sampai kepada IMAX ni yang dekat sini ni, kita panggil nama dia tau lah. Okay, ini dia punya formula. Ataupun tau ni kita panggil times constant dia lah. Dan unit dia unit second lah. Ini dah dia bagi formula. Ini pun sama. IMAX kira dia E over R. Ini arus lah. Ini ataupun voltan lah voltan dia. Voltan yang disupplykan ataupun kita panggil E. Ni makin lama meningkat lah sampai dah dia capai nilai maksimum pada waktu saat ada waktu dia lah, saat yang tertentu lah. Okay, ni dia punya formula untuk ni arus pada induktor. Jadi arus pada induktor pada waktu yang mana ni pada IMAX ni, pada IL ni yang 0.632 ni, apa dia punya tu nilai dia punya arus, boleh guna formula ni lah, range of current dia dan time for current ni Tmax lah sampai dia dapat Imax. Jadi berapa nilai T dia, ini dia punya formula. Dan juga energy store in inductor, dan berapa nilai energi yang disimpan dekat dalam induktor ni. Ni dia punya formula. Kita just pakai formula tu dia terus. Okay, dan seterusnya apa yang berlaku bila switch ni ditukarkan, disambungkan kepada point B. Bila kita tengok dia punya litar ni, dia tak ada supply lah So pada waktu ni yang menjadi supply kepada dalam litar ni adalah induktor kita ni. Okay, so untuk ni pada waktu mengikut berkadar terus pada masa, nilai arus dia akan semakin lama semakin berkurang. Ni lah dia punya bentuk graf dia. Okay, ini juga dia punya formula sama tau, tapi dia punya ni IMAX pun sama. Dia punya decay current tu yang berbeza lah dia punya formula. Okay, ini kita ambil sahaja dia punya formula yang dah diberi ni, ikut pada formula soalan. Okay, ni kita tengok 4.6 ni adalah untuk kita apply balik yang dua tadi, pada waktu kalau disambung kepada A ataupun kepada B lah, sama ada dia meningkat ataupun arus yang meningkat ataupun arus yang berkurang. Okay, ni untuk soalan bila kita sambung kepada A ataupun supply disambungkan kepada supply lah. Okay, nanti awak pakai balik formula yang tadi tu, yang untuk yang pertama punya graf. Saya dah bagi jawapan ni, awak cuba untuk dapatkan jawapan macam yang saya dah jadikan ni lah. Yang tu juga yang soalan yang kedua adalah untuk decay punya current. Maksudnya bila litar tu tak disambungkan, diputuskan daripada supply. Jadi maksudnya yang graf yang kedua tadilah. Okay, yang ini kena pakai formula pada graf yang kedua tadi. Ganti-ganti saja gunakan formula tu. Ini formula apa yang saya dah sediakan, awak cuba dulu, nanti kita cuba balik semula pada kelas tutorial kita. Okay, so habislah kita punya chapter yang keempat. So kita jumpa lagi untuk next video untuk chapter yang terakhir, chapter yang kelima. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.